Bayangkan satu petang yang tenang di sebuah kampung di Indonesia. Masa tu 27 Ogos 2016. Seorang budak perempuan umur 16 tahun nama Devina tengah jalan kaki dengan kawan baik dia, Linda. Dua-dua sembang-sembang, gelak-gelak macam remaja biasa. Tak ada siapa yang sangka petang tu akan jadi detik terakhir Vina ni hidup macam orang biasa. Tengah diorang berjalan tu kan, tiba-tiba diorang ni telah didatangi oleh seorang budak lelaki yang naik motor bernama Eki, iaitu dia ni boyfriend kepada Vina. So dia ajak Vina ni pergi taman, katanya nanti dia akan hantar balik. Tapi malam tu Vina ni tak balik-balik. Dan esoknya cerita pasal kemalangan tu pun mula tersebar. Tapi korang tahu tak, kadang-kadang benda yang kita nampak macam sebuah kemalangan, sebenarnya ada sesuatu yang lagi gelap di sebalik tu. Lepas tu muncul satu suara dari jasad orang lain. Dan apa yang suara tu cerita buat semua orang terdiam, termasuk polis, termasuk satu negara. So kalau korang nak tahu macam mana cerita pada kali ni, make sure tengok sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Pada 27 Ogos 2016, lebih kurang pukul 7 malam dekat sebuah tempat yang diberi nama sebagai Cirebon, Indonesia. So masa tu ada seorang remaja perempuan yang berusia 16 tahun bernama Vina tengah jalan-jalan dengan kawan baik dia bernama Linda. So diorang berdua ni berborak-borak lah sambil berjalan. Tengah syok bersembang tu, tiba-tiba datanglah Eki, boyfriend Vina tadi, naik motor. Bila Eki ni nampak Vina, dia ajak Vina ni naik motor sekali. So dia kata dia nak bawa Vina ni pergi taman kejap, lepas tu janji nak hantar dia balik ke rumah. Vina pun cakap lah bye-bye dekat Linda dan terus ikut Eki ni naik motor. Tapi sampai pukul 11 malam, Vina ni tak balik-balik ke rumah dan mak ayah dia ni dah mula risau lah. Diorang pun tanyalah dekat saudara mara, kawan-kawan, tak ada siapa pun yang tahu kat mana Vina ni berada. Sampailah diorang tanya dekat Linda, barulah diorang tahu yang Vina ni ikut Eki. Mak ayah Vina pun terus call rumah Eki tanya pasal Vina. Sebenarnya kedua-dua keluarga diorang ni memang tahu yang diorang berdua ni tengah bercinta dan diorang pun ingat mungkin Vina dengan Eki ni keluar jalan-jalan dan mungkin akan balik lambat sikit. Esoknya masih lagi tak ada apa-apa khabar dan diorang berdua masih lagi tak balik ke rumah. Dan esok tu juga keluarga Vina ni dapat berita yang Vina dan Eki ni telah terlibat dalam satu kemalangan. So diorang ni memang terkejut teramat sangat dan keluarga Vina pun teruslah pergi ke tempat kejadian. Tapi bila diorang sampai dekat sana, Vina dengan Eki dah tak ada. Rupa-rupanya Vina ni baru je dibawa ke hospital beberapa minit sebelum tu. Parents dia pun teruslah pergi ke hospital dan masa tu Vina ni tengah bertarung nyawa dalam ICU tau. Keadaan dia sangat-sangatlah kritikal. Kedua-dua pergelangan tangan dia hancur. And then dekat belakang kepala dia pun ada luka yang teruk. Mak ayah dia bila tengok keadaan anak diorang yang teruk macam tu, diorang memang nangis yang teramat sangat. Dan tak lama lepas tu Vina meninggal dunia depan ayah dia yang tengah menangis. Umur dia masa tu baru 16 tahun. Manakala Eki ni pula meninggal dekat tempat kejadian semasa kemalangan tu. Polis yang buat siasatan terus tutup kes. Diorang kata kes ni adalah kemalangan biasa-biasa je. So diorang kata yang Eki bawa motor tu sangat laju, lepas tu hilang kawalan dan langgar tiang elektrik. Selepas bedah siasat, jasad Vina pun telah diserahkan kepada keluarga dia. Diorang pun mulalah siapkan urusan pengebumian. Tapi masa nak mandikan jenazah dia tu kan, nenek Vina ni perasan ada benda macam tak kena. Dia rasa cucu dia meninggal bukan disebabkan kemalangan. Sebab dia tengok Vina yang duduk dekat belakang motor cuma cedera teruk dekat tangan dengan kaki je. Tapi Eki yang bawa motor tu pula cuma cedera teruk dekat bahagian kepala. Dia pelik sebabnya kalau kedua-dua memang kemalangan seteruk ni, takkanlah motor tu tak rosak langsung. Motor yang dorang naik tu cuma ada calar sikit-sikit je guys. Tak nampak pun kesan langgar tiang elektrik macam polis cakap. Paling pelik tu, phone Vina langsung tak rosak. Padahal kalau betul lah kan terhempas kuat apa semua kan, mesti akan ada kesan dekat phone dia. So cerita dia dekat sini, hanya Vina dengan Eki je mengalami kesan kemalangan yang sangat teruk, tapi diorang punya barang-barang yang lain macam motor, phone macam okey je. Sementara keluarga Vina ni tengah pelik dan tak puas hati kan, tiba-tiba ayah Vina dapat satu panggilan telefon. So yang call tu adalah kakak kepada Linda dan dia cakap yang Linda tengah ada masalah besar dan dia suruhlah keluarga Vina ni datang ke rumah dia cepat. So satu keluarga Vina terus gerak ke rumah Linda, tapi bila diorang masuk je kat dalam rumah tu, diorang semua terkejut gila sebab diorang tengah dengar suara yang sebiji macam suara Vina. Ayah Vina ni bila masuk je, dia dengar suara tu, dia terus panggil Vina sambil lari masuk ke dalam rumah dan dia dah lupa tau yang anak dia sebenarnya baru je meninggal tadi. Tapi yang keluar adalah Linda dan dia terus peluk ayah Vina dan dia pun menangis. Semua orang dalam rumah tu
terkedu, terdiam, terpinga-pinga. Masa itulah diorang semua percaya yang roh Vina ni dah pun masuk ke dalam badan Linda. Roh Vina yang ada dalam badan Linda tu pun menangis sambil cakap, aku bukan mati sebab aksiden, diorang bunuh aku. Vina pun mulalah cerita semuanya apa yang terjadi. So family dia pun teruslah rakam segala apa yang Vina cakap dari mulut Linda. Rupa-rupanya semua ni berpunca daripada seorang lelaki yang bernama Peggy. Peggy ni memang suka yang teramat sangat dekat Vina, tapi Vina tak layan dia lah. Sebabnya Peggy ni jenis yang jahat dan perangai dia pelik sikit. Lepas kena reject, Peggy ni asyik lah kacau Vina. Sampailah satu hari tu, masa Vina ni tengah shopping lah dekat sebuah mall ni kan, Peggy pergi dekat dia tau. Sampai ke tandas perempuan, Peggy ni masuk sebab nak kacau Vina punya pasal. Vina pun menjerit lah, sampailah orang ramai datang dekat situ. And then dikatakan Vina ni telah ludah muka Peggy dan dia pun terus belah dari sana. Lepas dari kejadian tu, Vina couple dengan Eki. Tapi Eki ni kawan baik kepada Peggy. Walaupun diorang ni kawan baik, tapi dendam Peggy dekat Vina ni tak pernah hilang. Bila dia nampak Vina ni couple dengan Eki, lagilah bertambah benci dia. Dalam diam-diam, Peggy ni pergi berkawan pula dengan geng-geng motor yang suka bergaduh yang dikenali sebagai geng Moonraker. Geng ni sebenarnya musuh ketat geng Eki. Dua-dua geng ni suka naik motor malam-malam dan kalau terjumpa memang akan gaduh habis-habisan lah. Akan ada baling batu, kutuk-mengutuk, kejar-mengejar, semua ada. Kiranya memang tak boleh bertembung muka lah, memang akan ada masalah punya. Malam 27 Ogos tu, pada malam kejadian, Vina dengan Eki ni kan keluar naik motor. Tiba-tiba geng Moonraker tadi tu nampak ada orang berdua. So salah seorang dari geng tadi tu terus call geng diorang yang lain dan suruh bersedia. Dalam geng tu termasuklah ada si Peggy tadi. So pada hari kejadian tu ada 11 orang semuanya termasuk Peggy. Diorang ambil kayu, batu dan lepas tu diorang pun terus keluar cari Vina dan Eki dengan motor. Tak lama lepas tu diorang ternampaklah pasangan tu berada dekat jambatan. Diorang terus baling batu dengan kayu ke arah Vina dan juga Eki. Peggy baling kayu besar ke arah motor sampaikan motor tu terbabas dan jatuh. So masa itulah Eki ni telah terpelanting. Geng tu pun terus datang dan belasah kepala Eki. Vina yang tengah terbaring kesakitan tu telah ditarik rambut oleh Peggy, diseret atas jalan dan dihentak kepala dia dekat batu. Bila dah kena pukul teruk macam tu kan, Vina ni pun pengsan. Bila dia sedar, dia dah ada dekat tempat yang lain dan Peggy tengah buat sesuatu yang keji dekat dia tau. Vina pun jerit lah minta tolong dekat Eki tapi tak ada suara yang balas. Lepas tu dia nampak sebenarnya Eki ni ada dekat tepi dia, dah tak bergerak, kepala si Eki ni berlumuran dengan darah. Vina pun jerit-jerit lah minta tolong tapi tak ada siapa pun yang datang. So masa tu Vina ni dah rasa hopeless sangat. Tapi malangnya itu sebenarnya baru permulaan. Lepas Peggy buat benda keji dekat dia tadi ni kan, 10 orang lain pun datang buat benda yang sama dekat Vina. Tapi Peggy ni dia masih lagi tak puas hati. Dia bagi isyarat dekat geng-geng dia tadi and then diorang pun bawa motor datang. Diorang baringkan Vina dekat jalan and then diorang langgar kaki dia. Satu badan Vina ni dah mula rasa kebas. Sakit tu bukan sakit biasa-biasa. Dia punya sakit tu sampai dah satu tahap tak boleh nak menangis lagi dah. Dalam keadaan macam tu, dia nampak depan mata dia sendiri macam mana Eki dibunuh dengan batu. So Vina ni fikir, okey, lepas ni memang akan giliran aku punya. Tapi Peggy tak buat apa-apa pada masa tu. Dia nak Vina mati dengan cara yang paling kejam. Lepas dah bunuh Eki, geng-geng tu pun angkatlah Eki dengan Vina dan letak dekat tepi jambatan. Macam kononnya yang diorang ni terlibat dengan kemalangan. Lepas tu semua orang pun pergi dari situ. So kejadian tu dikatakan berlaku pada pukul 8.30 malam. Dan masa tu dia sebenarnya masih lagi hidup, tapi dia bertaruh nyawa lah sampailah keesokan harinya. So pagi tu ada seorang lelaki yang lalu dekat situ dan ternampak dan dia pun terus call polis. Selepas Vina ni cerita melalui badan Linda, roh Vina ni pun terus keluar dari badan Linda. Keluarga Vina pun telah serahkan rakaman pengakuan roh tu dekat pihak polis. Tak lama lepas tu, berita tu pun mula viral dekat social media. Satu negara terkejut. Orang ramai pun mula turun padang tuntut keadilan untuk Vina. Bila tekanan dari orang atas ni makin kuat kan, so polis pun terpaksalah buka balik siasatan. Polis pun boleh siasatlah siapa yang ada dekat kawasan tu pada malam kejadian. Pada 31 Ogos, ramai 8 orang berjaya ditahan. Tapi masa di soal siasat, semua cakap yang diorang tak tahu menahu pasal pembunuhan tu. Bila polis periksa telefon geng-geng tadi tu kan, dalam chat group diorang ada bukti perancangan tentang kat mana nak bunuh Vina. So dari situ satu persatu pun mula mengaku salah bila polis mula main kasar dalam siasatan. Pada 13 September 2016, selepas 17 hari Vina dengan Eki ni meninggal, diorang punya kubur ni telah digali semula untuk buat bedah siasat kali kedua. Kali ni doktor sahkan yang Vina memang telah
dirogol sebab memang ada kesan air mani. Korang mesti tertanya-tanyakan, kenapa benda ni tak keluar semasa autopsi yang pertama? Jawapannya sebab autopsi pertama ni memang dibuat sambil lewa, macam sengaja nak tutup kes. Lepas tu pada 26 Mei 2017, kes rasmi pun telah dibuka terhadap 8 orang yang ditahan tadi. 7 daripada diorang ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, dan seorang lagi tu disebabkan dia ni bawah umur, dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun. Tapi korang mesti tertanya-tanya, kalau malam tu ada 11 orang, macam mana dengan 3 orang lagi kan? Dan yang paling penting tu, macam mana dengan Peggy? Dia kan dalang utama yang rancang semua ni. Polis kata yang diorang ni sebenarnya masih lagi mencari 3 orang lagi tu. Tapi rakyat mula tak percaya tau, sebab diorang kata tangkap pun macam tak guna sebab Peggy tu anak polis. Lama-lama kes ni pun senyap, orang pun lupa, sampailah 8 tahun pun berlalu, kes ni masih lagi tergantung. Tapi tiba-tiba pada 8 Mei tahun yang lepas, filem bertajuk Vina Before 7 Days telah ditayangkan dekat Indonesia. Dikatakan keluarga Vina ni telah dapat banyak ugutan suruh hentikan tayangan filem tadi. Tapi filem tu tetap ditayangkan. Filem tu telah menceritakan kisah sebenar Vina, dan bila orang tengok, semua orang rasa sebab dan sedih. Jadi suara rakyat pun mula bangkit semula untuk tuntut keadilan. Selepas 8 tahun, kes Vina ni kembali hangat. Jadi orang pun mulalah soal kan, mana pergi 3 orang yang belum ditangkap ni? Pada 15 Mei 2024, polis pun keluarkanlah maklumat tentang 3 orang tu. Nama mereka adalah Peggy, Dani dan juga Andi. Tapi tak lama lepas tu, polis telah keluarkan 2 nama dari senarai. Jadi yang tinggal hanyalah Peggy. Dan pada 22 Mei 2024, Peggy telah ditangkap, dan ya, dia adalah dalang utama dalam kes pembunuhan Vina. Tapi masa kena soal siasat tu, Peggy pula cakap polis ni salah tangkap orang. Saya sanggup mati demi membuktikan yang saya tak bersalah. Budak bawah umur yang dihukum 8 tahun dulu ni, nama dia adalah Saka Tatal. Dia telah dibebaskan pada awal tahun 2020 sebab dia telah menunjukkan kelakuan yang baik. Dia cuma menjalani hukuman 3 tahun 8 bulan je. Lepas dia dibebaskan, Saka ni pun buka mulut. Dia cakap yang dia ni kena tangkap tanpa bukti kukuh, dan dia siap dipaksa untuk buat pengakuan palsu. Dia juga cakap kenyataan dia masa soal siasat dulu ni telah diubah dan diputar belikkan. 2 bulan kemudian, kenyataan Peggy pula telah terbukti betul. Polis sekali lagi telah tangkap orang yang salah. So rakyat ni dah mula syak. Adakah polis telah tangkap orang yang salah selama ni? Dan pesalah yang sebenar tu memang masih lagi terlepas. Masa tangkap Peggy, polis telah umumkan tangkapan tu dekat media sosial. Tapi netizen tak percaya tau. Peggy masa kena tangkap nampak lain sangat dengan gambar dia yang lama pada tahun 2016. Dan yang lagi pelik tu, polis daerah Jawa Barat tak ada dua-dua bukti penting untuk tuduh Peggy Setiawan dalam Mahkamah Daerah Bandung. Jadi hakim ni kata Peggy yang polis tangkap ni bukan orang yang sama dengan Peggy dalam senarai buruan diorang. Nama je sama, tapi dari segi ciri fizikal, umur dan alamat tak sama lah. Lepas tu peguam bela juga kata yang Peggy Setiawan dengan Peggy Peron adalah 2 orang yang berbeza. Lepas tu ada cerita yang berlega dalam kalangan rakyat Indonesia ni mengatakan yang Peggy sebenarnya telah berjaya melarikan diri selama 8 tahun. Sebabnya dia dah berjaya tukar identiti dia dan dibantu oleh parents dia sendiri. Katanya pada tahun 2016 dulu dia telah pindah ke Ketapang di daerah Bandung, dan lepas tu diguna nama baru sebagai Robi Irawan. And then dia telah memperkenalkan diri dia tu sebagai anak saudara kepada bapa kandung dia untuk sorok identiti. Tapi sampai sekarang cerita ni tak ada bukti yang sah lah betul ke tidak. Disebabkan pengakuan Saka dan keadaan Peggy yang lepas, 7 orang yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup pun buatlah rayuan semula dekat Mahkamah Agung Indonesia. Tapi malangnya pendakwa raya telah tolak rayuan tu. Jadi ke-7 yang dipenjara masih kekal dalam penjara, walaupun banyak pihak yang sebenarnya rasa mungkin mereka ni juga adalah mangsa kepada sistem yang salah. So, ya, kes ni dah pun berlalu lebih daripada 8 tahun. Tapi keluarga Vina masih lagi tak dapat jawapan yang betul-betul jelas. Ada yang dihukum, tapi masih ada tanda tanya yang besar. Siapa sebenarnya yang salah? Dan kenapa kebenaran ni macam susah sangat nak keluar? Vina masa tu cuma seorang budak perempuan biasa je. Ada impian, ada cinta, ada hidup yang dia nak bina. Tapi semua tu telah diragut dengan sangat kejam. Bukan sebab dia buat salah, tapi sebab orang yang tak tahu erti kemanusiaan. Dan yang paling creepy tu, semua jenayah ni masih lagi remaja. So filem Vina telah pun keluar dan ramailah orang yang buka mata balik. Tapi persoalan dia, adakah keadilan ni akan terus ditegakkan? Masa filem Vina keluar dulu, Nina tak
pergi tengok. Jadi Nina nak tahulah pendapat korang macam mana yang pergi tengok filem tu lah. Korang rasa cerita tu sampai ke ataupun macam mana? Komen dekat bawah, okay? So kalau korang suka dengan kisah Vina pada kali ni, jangan lupa untuk like, share dan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam kisah benar yang lain yang mungkin selama ni cuba disorok. Bye bye. Assalamualaikum. Jaga diri.